Ayah ni ke mana? Ha? Malam-malam macam ni baru balik. Ayah pergi ambil result SPM. Takkan ambil result SPM sampai ke malam ayah. Dah balik awal tadi. Kawan-kawan ajak pergi reuni. Ish, ada je alasan ayah. Mana result SPM ayah? Bagi adik tengok. Ish, ini buku Avon ayah. Apa ayah ni sampai buku Avon pun bawa pergi sekolah? Adik harap result SPM ayah tak mengecewakan adik lah kali ni. Result SPM Muhammad Ayah Avon. Bagus. Gagal lagi. Gagal lagi. Ayah ni apa nak jadi ha? Ayah ni betul-betul mengecewakan adik lah. Tuition kemain lah. Siang malam. Tapi result fail. Ini masuk ke 10 tahu ayah mengulang. Ini kalau jiran-jiran tanya adik result ayah berapa, adik malulah ayah nak jawab yang ayah gagal lagi. Ayah dah buat sehabis baik dah. Sehabis baik apanya? Gagal. Ha? Semua gagal tau ayah. Tak ada B, tak ada C. Ini betul-betul mengecewakan adik lah. Dek, ada rokok sebatan? Rokok lagi. Tak habis-habis dengan rokok. Kalau result ayah cemerlang, adik tak ada masalah nak bagi ayah isap rokok. Ini fail ayah. Ini kalau abang tahu, tak tahulah ayah macam mana. Dik, Yah, kenapa ni? Kenapa ni Yah? Muka merah-merah panas. Nak cendol? Ha? Kenapa ni, Dik? Ni abang, result SPM ayah. Kalau abang tengok ni, lagi merah mata ayah. Semua meter je ni, Dik. Bagus, gagal lagi. Astaghfirullahalazim. Dah kenapa Yah? Tua-tua bangka nak jadi apa ni ya? Nak jadi orang ke nak jadi lembu? Benda remeh macam ni pun tak boleh jawab. Ni kali ke-10 dah ni ya. Adik dengan abang kan tengok ayah selalu study malam-malam. Study apa ya? Ha? Study apa? Ayah malam-malam tengok buku Avon muka surat belakang je. Lepas tu tengok tip biru. Memang gagal lah ya. Nak jadi apa ni ya? Ha? Aduh. Dik, nak buat macam ni malulah dekat orang kampung macam ni. Dah cakap pun tak ada guna dengan ayah. Pergi masuk lah. Mandi. Dah bau jebat dah. Adik, abang. Kerja sekolah dah siap? Abang belum lagi. Dah buat belum? Belum ayah. Habis tu nak jadi apa? Nak jadi macam ayah? Nak buat ya. Ah.